Setiap orang ada kisahnya dan ini adalah kisah saya. Bagi kebanyakan orang, malam adalah waktu untuk berehat. Tapi bagi saya, malam adalah masa untuk membantu. Di sebalik asap dapur dan gelas-gelas kopi, saya berdiri sebagai anak sulung, sebagai pembantu, sebagai harapan keluarga. Pagi saya bermula dengan ilmu. Malam saya berakhir dengan kerja. Antara tanggungjawab dan cita-cita, saya belajar menjadi dewasa lebih awal. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Kristina Alia Antasha binti Nazri, berumur 18 tahun, anak sulung daripada 2 orang adik-beradik, berasal daripada Kuala Nerus, Terengganu. Dan saya merupakan salah seorang finalis Sri Kandi Malaysia 2025 edisi ke-6. Saya juga merupakan seorang jurulatih bola jaring dan taekwondo. Kerana saya percaya bahawa disiplin, keberanian dan semangat berpasukan adalah asas kepada seorang wanita yang kuat. Sebagai ikon pelancongan negeri Terengganu, saya berbangga memperkenalkan negeri petuah ini, di mana lautnya membisik kedamaian, budayanya menyimpan warisan dan rakyatnya menyambut dengan senyum. Di sinilah saya dibesarkan dalam lembut budi dan gagah semangat. Selain itu, saya juga seorang pelakon tambahan dalam beberapa produksi televisyen tempatan. Dari belakang tabir, saya belajar tentang dunia seni dan lakonan dan menyimpan satu impian untuk mewarnai industri hiburan tanah air pada suatu hari nanti. Saya selalu percaya bahawa kecantikan seorang wanita bukan terletak pada wajah, tetapi pada jiwanya yang tidak pernah berhenti berjuang. Itulah sebabnya saya memilih untuk membawa sebuah advokasi kesihatan mental remaja yang memikul tanggungjawab awal. Saya tahu bagaimana rasanya menahan penat, menyorok emosi demi tanggungjawab dan tetap tersenyum seolah semuanya baik-baik saja. Saya mahu menjadi suara buat gadis-gadis seperti saya yang belajar sambil kerja, yang memikul harapan keluarga yang hampir hilang diri dalam diam. Melalui projek Suaraku, Kuatku, saya mahu membina ruang selamat untuk mereka meluah. Memahami bahawa emosi bukan kelemahan, tapi kekuatan yang perlu diterima dan dijaga. Saya menyertai Sri Kandi Malaysia kerana saya percaya bahawa pentas ini bukan hanya untuk yang cantik di luar, tetapi untuk mereka yang ada keberanian, ada misi dan ada kisah yang perlu didengar. Saya di sini bukan untuk menjadi sempurna. Saya di sini untuk menjadi nyata. Saya di sini untuk membuktikan bahawa gadis dari kedai makan kecil di Kuala Nerus juga layak berdiri di pentas besar, membawa suara, harapan dan perubahan. Saya Nur Kristina Alia Antasha binti Nazri, finalis Sri Kandi Malaysia 2025. Dan ini bukan sekadar perjalanan ke mahkota. Ini adalah perjuangan untuk menjadi cahaya buat orang lain. Sri Kandi bukan dilahirkan, dia dibentuk daripada keberanian, pengorbanan dan jiwa yang tidak pernah putus harapan. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.